tetapi bermula dengan harga yang lebih mahal. Kita bermula hari ini buat simpanan emas, tabungan emas kita selamat daripada tingginya harga beberapa tahun akan datang. Pasti. Ini dah berlaku kepada adik-beradik saya, berlaku kepada kawan-kawan ofis saya. Mereka ni dah tahu saya ni bimbing masyarakat menabung emas. Tapi mereka tunggu. Akhirnya mereka terkena juga, tetapi bermula dengan harga yang lebih mahal. Sebab harga emas pasti naik jangka masa panjang. Tuan-puan, kalau tuan-puan percaya harga telur boleh naik, harga Maggi boleh naik, harga sebiji burger boleh naik, agak mustahil aset emas, aset fizikal harganya tak naik, agak mustahil. Jadi tak payah risau tentang harga. Buat sahaja tabungan dulu. Nanti keuntungan dengan emas kenaikan harga. 1, 2 tahun, 3 tahun kita dah pun dapat keuntungan. Jadi tuan-puan boleh isi beg biru, boleh follow saya, boleh tengok konten-konten saya, boleh terus hubungi saya. Nanti saya guide tuan-puan menabung dengan cara yang betul, buat dengan ilmu, insya-Allah.